Seorang kalindan Dori yang ditahan bersama rakannya kerana menumbuk dan menggigit dada seorang anggota polis di Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Pulau Pinang didakwa di Mahkamah Magistrate Georgetown hari ini. SR Aingaran, 20 tahun, mengaku bersalah atas pertuduhan dengan sengaja menyebabkan kecederaan terhadap anggota polis Ahmad Jabarul Yahya Arif, 31 tahun, pada jam 9.40 malam di Pondok Pengawal IPK Pulau Pinang. Pendakwaan terhadap tertuduh dikemukakan mengikut Seksyen 323 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 1 tahun atau denda maksimum RM2,000 atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Bagaimanapun, Magistrate Nurul Suhaila Baharim menolak pengakuan bersalah tertuduh kerana dia gagal mengenal pasti semua gambar yang dikemukakan pihak pendakwaan. Ketika prosiding, Timbalan Pendakwa Raya Lau Shavin menawarkan jaminan berjumlah RM5,000 terhadap tertuduh. Mahkamah kemudian membenarkan tertuduh diikat jamin RM3,000 dengan seorang penjamin serta syarat tambahan agar tidak mengganggu mangsa. Kes akan disebut semula pada 21 Julai depan untuk serahan dokumen serta lantikan peguam.